kita akan lihat sama-sama tuan-tuan para pelajar. Islam, iman dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu pula dia berkata, suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan. Dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami hairan. Ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Dia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju serta mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku pun terdiam sehingga Nabi bertanya kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, baginda Nabi SAW bersabda, dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi di sini adalah gambaran tentang hadis yang menceritakan tentang iman, Islam dan ihsan. Supaya kita dapat melihat daripada kalimah yang kita gambarkan tadi, kalimah tahlil, bahawasanya dalam daripada ungkapan ataupun huruf dalam bacaan tahlil tadi menggambarkan tentang rukun Islam yang 6, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 dan rukun tasawuf yang 2. Iaitu kita akan bahas berkaitan rukun. Kita akan tengok terlebih dahulu berkaitan hadis ini. Ringkasan hadis adalah tentang Islam, iman dan ihsan. Islam dari segi syarak adalah tunduk, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala iman dari segi syarak adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan pengucapan lidah dalam hati tanpa rasa ragu dan syak wa sangka. Itu maksud keimanan. Manakala ihsan adalah tentang berbuat baik kepada manusia dan menghindari perbuatan yang buruk dan jahat. Artinya dalam rukun Islam kita tahu yang 5, rukun iman kita tahu yang 6 dan rukun ihsan adalah 2, melakukan kebaikan mahmudah dan meninggalkan keburukan mazmumah. Baik. Di sini kita akan lihat sama-sama apa yang patut kita faham dan kita susun tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Baik tuan-tuan para pelajar, kita lihat satu persatu. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup ataupun agama ini di sisi Allah hanyalah yang diterima adalah Islam. Adalah berkaitan Islam, yang ini agama yang berteraskan rukun sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Maka kalau kita kaitkan yang pertama tentang rukun iman terlebih dahulu, iaitu yang pertama percaya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Keimanan kita percaya akan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang kita kena kenal, kita kena faham berkaitan dengan tauhid rububiyah. Macam mana Allah Ta'ala mentarbiah hamba-hamba makhluk-makhluknya. Ataupun tauhid uluhiyah dan ketuhanannya dalam mentarbiah kita semua sebagai umat manusia, sebagai hambanya. Yang ketiga berkaitan tauhid sifat, dan yang keempat berkaitan tauhid asma, iaitu asmaul husna. Itu tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini insya-Allah kita akan perincikan satu persatu pada minggu hadapan tentang segala hal-hal yang kita akan bincang tentang ketuhanan, tentang Allah. Sama juga kita akan bahas berkaitan dengan para malaikat. Kita tahu malaikat-malaikat Allah ini adalah malaikat yang dijadikan dari cahaya. Berbeza jin-jin yang dijadikan dari api. Dan berbeza manusia dijadikan dari tanah. Maka ini semua ni makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah makhluk yang taat, patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun dalam jutaan malaikat ini, kita hanya wajib beriman dengan 10 malaikat, percaya ataupun hafal 10 malaikat yang memadai menjadi teras yang ada hubung kaitnya dengan hubungan kita sebagai umat manusia. Iaitu yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat yang menyampaikan wahyu. Jadi bila ditanya kenapa tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka tugasnya adalah tugas yang termudah, yang paling senang. Kerana sekarang sudah tidak ada lagi Nabi. Maka jawapan yang kita selalu beri, maka malaikat Jibril dan pengikut-pengikutnya menjaga keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Kalau kita ibaratkan dalam Kuala Lumpur, ibaratkan dalam Malaysia, ibaratkan dalam satu benua Asia, ibaratkan dalam satu dunia, maka setiap kalimah-kalimah Allah, kalamullah tadi, dipelihara dengan saksi, dengan bukti. Setiap manusia yang melakukan penghinaan kepada kalimah Allah ini, maka dia bertanggungjawab untuk menghadap Allah, untuk diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas kesombongannya menghina ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama berkaitan malaikat Jibril alaihissalam. Jibril ni ada berbagai-bagai istilah kita boleh guna. Boleh sebut Jabril, boleh sebut Jibrail, boleh sebut Jibril, boleh. Itu istilah-istilah yang disebut dalam kitab-kitab muktabar, sabit daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua kita kaitkan dengan malaikat Mikail. Malaikat yang menyampaikan rezeki atau menurunkan hujan. Dia bukan kita kaitkan dengan hujan semata-mata. Ialah hujan ini kerana untuk menyegarkan tumbuh-tumbuhan. Tetapi segala bentuk nikmat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditugaskan kepada malaikat Mikail. Manakala yang ketiga, malaikat Israfil, malaikat yang mencabut, dia malaikat yang meniup sangkakala. Tugas malaikat yang meniup sangkakala juga, tuan-tuan para pelajar, bukanlah tugas yang kita boleh meremehkan sebagaimana tugas juri ataupun tugas pengadil. Hanya untuk meniup whistle saja. Namun atas kepatuhan dan ketaatan, malaikat Israfil tidak pernah terleka walau sesaat. Tuan-tuan bayangkan antara seorang yang ditugaskan untuk mengelilingi rumah, mengutip sampah syarat yang berada di rumah. Berbeza dengan seorang yang kena bersiap sedia, memegang wisil tanpa berubah, tanpa mengubah langsung pergerakan, tanpa pedulikan apa-apa yang berada di sekeliling. Pastinya terbeban lebih kepada orang yang setia sebagaimana setianya malaikat Israfil. Dan yang keempat, malaikat Izrail. Tugasnya mencabut nyawa. Artinya, sebagaimana hadis yang nanti di akhirat ada daripada kalangan penghuni-penghuni syurga dan penghuni-penghuni neraka dipanggil oleh Allah melalui lisan para malaikat supaya memerhatikan apa yang berada di atas titian sirat. Maka ketika terdengar oleh penghuni syurga, terus penghuni syurga memohon agar jangan dipanggil mereka keluar daripada syurga kerana mereka dalam keadaan terlalu indah di dalam syurga. Maka dikatakan kepada mereka, bukan untuk membawa kamu keluar. Maka kata pula penghuni neraka, kalau panggilan itu untuk menjemput kami keluar, cepatlah panggil. Kami nak keluar dengan segera. Kerana kami tidak tahan siksaan yang berada di neraka. Maka kata malaikat Jibril, bukan untuk kamu keluar. Namun, wahai penghuni syurga dan penghuni neraka,
pandanglah apa yang berada di atas titian surat. Maka berkata kedua-dua penghuni tadi, dia adalah kambing hitam yang dahulunya pernah datang memeluk kami, sehingga kami tidak dapat bernyawa dan roh kami keluar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu, Allah berfirman kepada malaikat Israel supaya mencabut nyawa al-maut, kambing hitam yang berada di atas titian surat. Maka matilah al-maut. Katalah Allah kepada penghuni syurga neraka melalui lisan Jibril, hiduplah kamu di dalam syurga selama-lamanya. Wahai penghuni neraka, hiduplah kamu di dalam neraka selama-lamanya. Maka kekallah nikmat kepada penghuni syurga, kekallah azab kepada penghuni neraka. Itu berkaitan puncu-puncu daripada malaikat Israel. Kemudian kita bahas juga tentang malaikat yang menjaga kanan dan kiri. Malaikat yang menyoal di kubur, menyiksa di kubur. Munkar dan nakir. Bukan mungkar. Munkar dan nakir. Bukan nangkir. Itu nangkir itu benda lain. Itu tak ada kena-mengena. Munkar dan nakir. Raqib dan atid. Huruf dal. Raqib dan atid. Kadang disebut istilah tu tak dia jadi bunyi Melayu. Dia tak berapa tepat dengan istilah yang tersebut di dalam hadis. Raqib dan atid, munkar dan nakir. Kemudian Malik penjaga api neraka, penjaga pintu neraka, dan Ridwan penjaga pintu syurga. Itu tentang malaikat-malaikat Allah. Maka sekiranya ditanya, kalaulah Allah itu Tuhan yang maha hebat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perlukan malaikat untuk mengurus alam ini? Akan ada orang-orang yang cuba bertanya, ataupun si jahil yang bertanya tentang soalan jahil. Maka kita jawab juga kepadanya, bagaimana sekiranya dalam Islam ini Allah tidak punya malaikat? Mesti ada juga orang yang bertanya, kalau Tuhan itu maha hebat, kenapa dia tidak menciptakan makhluk seumpama malaikat yang boleh menyampaikan segala arahan dan tugasannya? Maka bila kita bawa dalam dua perbandingan, antara menciptakan makhluk untuk membantu Tuhan dengan tidak menciptakan makhluk untuk membantu Tuhan, maka jawapannya Allah menciptakan makhluk lebih melihat akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita nak suruh Tuhan yang melakukan semua perkara ini dengan bersendirian. Pastinya kita menampakkan kehebatan Allah apabila Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan para malaikat yang akan menyampaikan segala apa yang diperintahkannya. Dan yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Kita bahas tentang kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quranul Karim. Yang keseluruhan kitab-kitab empat tadi berada di dalam Al-Quranul Karim. Dan keseluruhan surah-surah Al-Quran berada di dalam surah Al-Fatihah. Keseluruhan ayat-ayat Al-Fatihah berada di dalam ayat Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keseluruhan huruf-huruf Basmalah berada di dalam huruf ba di permulaan basmalah, dan huruf ba itu bermula pada titik ba, titik yang berada di bawah sebagai tanda pembelajaran. Menjadi murid jangan sombong, ingin belajar ilmu belajarlah dengan merendah diri. Daripada titik itulah permulaan menulis qalam sehingga terciptanya hukum-hukum yang luas yang berpandukan kepada Al-Quran dan hadis yang kita bincangkan pada hari ini. Itu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, percaya kepada Rasul. Rasul ni kita tahu daripada jutaan makhluk-makhluk yang banyak, Allah pilih mereka ini kerana mereka adalah hamba-hamba yang begitu taat dan patuh kepada Allah. Maka yang taat dan patuh itu ada 124,000 orang Nabi yang diambil daripada manusia-manusia lain. Maka daripada 124,000 tersebut, terdapat 313 yang diberikan peranan atas kelebihan mereka berbanding 124,000 tadi. 313 ataupun 314 ataupun 315 yang dilantik sebagai Rasul. Daripada 313 tersebut, maka terdapat Nabi-Nabi yang hampir sama jumlah umatnya, yang hampir sama peranan dakwahnya. Maka dipilih 25 sahaja yang dimasukkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka daripada 25 Nabi Rasul yang berada di dalam Al-Quranul Karim, diangkat 5 orang menjadi Rasul Ulul Azmi. Sebab mereka dilihat begitu berat hukuman, berat ujian, berat tentangannya ketika menjalankan dakwah. Daripada 5 Rasul Ulul Azmi, diangkat satu sebagai kekasih Allah, Habibullah,
iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Rasul. Dan kita juga akan bahas berkaitan percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat ataupun hari qiyam, hari bangkit, hari kebangkitan. Sebab tu kita sebut qiyamul lail, bangun malam. Qiyam makna bangun. Sebab itulah iqamah maknanya mengajak untuk bangun. Dalam mazhab Syafi'i kita berpegang bila iqamah itu mengajak untuk bangun, pastilah selepas selesai iqamah baru boleh bangun. Kalau kita bangun sebelum iqamah, artinya berdasarkan pendapat Imam Al-Ijli, perbuatannya tadi tidak bertepatan daripada suruhan untuk bangun. Maknanya dalam mazhab kita selesai iqamah baru kita bangun. Sebab berpegang kepada lafaz iqamah itu adalah qiyam. Qiyam tu qiyamah. Maknanya hari kebangkitan. Jadi bila ditanya soalan di manakah berlakunya kiamat, maka jawapannya bukan kiamat itu berlaku di atas muka bumi, tetapi kiamat di alam mahsyar. Dibangkitkan di alam mahsyar. Maka mereka akan bertanya, bukankah Dajjal akan datang? Bukankah Ya'juj Ma'juj, Dabah, Dukan apa semua tu? Maka jawab, itu bukan kiamat. Itu tanda-tanda. Selesai tanda-tanda, dibangkitkan selepas tiupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, dan sangkakala yang ketiga. Barulah dibangkitkan di Yaumul Hasyar, Yaumul Mahsyar, hari dihimpunkan semua manusia sebagai tanda bagi hari kiamat. Kita tahu tentang kejadian kehadiran Nabi Isa, kehadiran Imam Mahdi, ismu abihi. Namanya seperti nama aku, kata Nabi, nama bapaknya seperti nama bapakku. Maka nama kepada Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Itu nama Imam Mahdi. Sebab sabit dengan hadis Nabi SAW. Kemudian datangnya Ya'juj Ma'juj, dua makhluk yang sangat sasar untuk menghimpunkan semua Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir untuk menentang habis-habisan orang Islam. Begitu juga dengan Dajjal yang datang menghasut semua umat manusia supaya beriman kepada dirinya sebagai Tuhan. Allah datangkan dukhan, Allah datangkan dabah, datangkan asap-asap dan datangkan binatang yang dihimpunkan seluruh binatang. Yang di sebelah kanannya memakai cincin Nabi Sulaiman. Di sebelah kirinya memegang tongkat Nabi Allah Musa. Sekiranya diletakkan cincin pada wajah setiap umat manusia pada ketika itu, mana-mana wajah yang beriman akan berada pada dahinya tanda mukmin yang beriman ataupun Islam yang beriman. Yang tidak beriman selepas diletakkan cincin dihalalkan ke wajahnya, maka diketuk dengan tongkat Nabi Musa. Terkeluarlah kalimah kafir ataupun kufur. Mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kejadian kiamat ini akan terus berlaku sehinggalah matahari naik daripada arah barat, berada semula di kemuncak langit, kemudian turun semula ke arah barat, sehingga pada ketika itu syaitan-syaitan yang berkeliaran lari melihat iblis sedang sujud. Maka bertanya seluruh syaitan kepada iblis, kamu sujud kepada siapa wahai iblis? Sedangkan kamu adalah Tuhan yang kami ikuti. Kamu adalah Tuhan yang kami dakwakan. Maka jawab iblis kepada syaitan-syaitan, kepada jin-jin yang ada. Jawab Azadi yang sombong kepada Nabi Adam tu, sebenarnya aku bukan Tuhanmu. Allahu Rabbul Alamin adalah Tuhan sekalian alam. Ini sebagai satu tipu daya daripada iblis yang cuba menipu pengikut-pengikutnya daripada golongan-golongan jin yang terpedaya dengan hasutannya kerana terlalu dengki kepada Nabi Adam yang dilantik sebagai khalifah pada ketika itu. Itu berkaitan dengan kejadian kiamat. Bila kiamat, kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar. Duduk beramai-ramai dalam himpunan tersebut. Dengan keimanan dan ketakwaan, dengan pakaian-pakaiannya, dengan basahnya, dengan panasnya. Yang beriman akan berada paling atas, yang jahat, yang zalim, yang kafir akan berada paling bawah. Sehingga mereka kepanasan dengan terik mentari. Berdoalah mereka, Allahumma anzilil matar. Wahai Tuhan, turunkanlah hujan. Maka pada ketika itu yang turun aqarib, kala jengking. Ketika kala jengking turun daripada orang-orang yang berada di atas himpunan tadi, maka mereka menolak menepis ke bawah. Seluruh siksaan-siksaan ditimpakan kepada mereka-mereka yang kafir yang berada paling bawah. Sehingga orang-orang yang berada di mahsyar dengan detik seritnya, sukarnya mereka menunggu saat-saat
dihisap. Ada yang dalam keadaan begitu sengsara sehingga memohon kepada Allah supaya bawakan saja kami ke neraka. Kami tidak tahan berada di dalam mahsyar. Sedangkan mahsyar hanyalah tempat tunggu. Tempat untuk menunggu giliran dihisap. Belum bincang soal azab dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ketika itu, setiap nama yang dipanggil akan naik. Sama ada menerima amalan dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri, na'udzubillah, ataupun daripada arah belakang, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Apabila penghuni-penghuni tadi manusia naik, dapat daripada tangan kiri, ada yang segera mencari ayah dan ibunya yang sama umur dengannya. Sambil berkata ia kepada ayah dan ibu, bantulah aku kerana sekarang ni saya dalam keadaan bakal menjadi penghuni neraka. Maka jawab si ayah dan ibu kepada anak mereka, kami pun belum tentu lagi nasib kami. Maka pada ketika itu, setelah selesai seluruh penghuni-penghuni mahsyar yang dihisap, maka berkeliaran mencari Nabi Adam, sehingga Nabi Adam menyatakan tidak mampu memberikan syafaat. Berikutnya sampailah ke Nabi Muhammad. Hanya pada ketika itu yang mampu memberikan syafaatul uzma adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih di kalangan umat yang hidupnya selalu bersolawat, yang hidupnya, solatnya, ibadahnya dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas kerana itu, ramai-ramailah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah. Dan setiap kali kita melaksanakan ibadah, janganlah kita melakukan melainkan berpakaian dengan pakaian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada serban, qutrah, rida, jubah, hizam, segala semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kenalkan ke pakaian kita, ke badan kita, agar kita memperolehi yang dibincangkan oleh para alim ulama yang disebut dengan syafaatul uzma. Itu kejadian kiamat. Sehingga selesai semua dihisap, yang mana dapat diberi syafaat oleh Nabi diberikan syafaat, maka berjalanlah mereka. Yang ada syafaat sebesar gunung, ada syafaat sebesar pokok, ada syafaat sebesar tapak tangan. Maka berjalan dalam kegelapan mahsyar kerana api yang menanti adalah api yang berwarna hitam yang tersangat panas. Maka perjalanan mereka menuju ke arah neraka sebagaimana dihambat, sebagaimana dihalau oleh para malaikat. Maka berlari-larilah sehingga ada yang tidak sempat lalu di atas titian sirat kerana terlalu gelap. Dengar suara memekik, lari dan terhumban terus ke neraka. Namun ada yang dapat menumpang cahaya-cahaya orang yang beriman. Namun dia lalu di atas titian sirat. Namun di atas kejahatannya, tetap dia jatuh ke dalam neraka. Ada di dalam hadis yang menyebut, telah sampai ke penghujung titian sirat. Namun diungkit, disebut semula oleh penghuni neraka kerana dia pernah menipu, pernah melakukan khianat, pernah berhutang, pernah melakukan berbagai-bagai kejahatan. Maka ditukarkan sedikit pahala dan dikembalikan sedikit dosa, menyebabkan manusia tadi yang baru sahaja lepas dari untuk ke syurga hanya berbekalkan satu pahala, namun kembali kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagi hamba-hamba yang selamat untuk ke syurga, maka disebut di dalam riwayat hadis, penghuni syurga yang paling bawah tidak mampu menziarahi syurga yang atas. Namun penghuni syurga yang di atas mampu menziarahi di setiap penghuni-penghuni syurga yang di bawah. Seolah-olah Allah benarkan penghuni syurga Firdaus menziarahi syurga Adnan, syurga Ma'wa dan lain-lain syurga yang lain sebagai tanda indahnya penghuni syurga Firdaus, sebagai syurga yang terutama bagi orang-orang yang gemar menegakkan jihad fi sabilillah, mempertahankan kalimah Allah, kalimah la ilaha illallah. Itu kisah kefahaman ilmu berkaitan kejadian ataupun sinopsis tentang kisah-kisah kiamat yang bakal kita lalui. Namun tuan-tuan para pelajar, ulama membuat kesimpulan sebaiknya lebih baik kita mati terlebih awal berbanding kita mohon umur yang panjang. Kerana apa? Ulama membahaskan tak kala ada di hadapan kita Dajjal, ada di hadapan kita Ya'juj dan Ma'juj, bagi manusia yang sukakan keajaiban, maka dia pasti bertuhankan Dajjal pada ketika itu. Yang dia suka bersenang-senang, nak hidup mewah, sembuh daripada penyakit, maka Dajjal adalah Tuhannya pada ketika itu. Ada manusia-manusia yang terlalu takut, maka ketakutannya sehingga menyebabkan beralihnya keimanan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Maka atas kerana itu,
kita tidak pernah berdoa agar kita berada pada situasi hari kiamat. Kerana kiamat ini hanya bagi orang-orang yang benar-benar selamat sahaja. Orang-orang yang benar-benar bertakwa saja yang akan selamat untuk dalam penyiksaan detik-detik sakarat bagi kiamat yang terbesar itu. Maka alhamdulillah tuan-tuan para pelajar, mudah-mudahan sikit sebanyak saya datangkan kisah daripada hadis-hadis sahih tentang kejadian kiamat tersebut menjadi satu gambaran kepada tuan-tuan para pelajar keimanan kita kepada Allah, bermula Allah, malaikat, kitab, rasul dan kiamat jangan kita sangsikan lagi. Namun ulama meletakkan satu kata kunci antaranya Imam Ghazali dan lain-lain ulama-ulama bila berbincang tentang hari kiamat dikaitkan dengan kisah-kisah dan hadis-hadis riwayat hadis kiamat, maka jangan terlalu bergantung sepenuhnya kepada kejadian sinopsis ataupun tentatif bagi satu cara perjalanan kiamat. Namun jangan pula tidak percaya langsung. Sebaliknya beriman dan berserah kepada Allah. Sama ada nak datangkan Dajjal dahulu ke atau nak datangkan Ya'juj Ma'juj dulu ke. Yang pastinya kita nak selamatkan diri kita jangan berada pada situasi gegap gempita hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, berkaitan rukun iman, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Yang dimasukkan qada itu adalah tunai, yang dimasukkan qadar itu adalah sukatan. Allah tunaikan seseorang itu untuk menjadi seorang doktor. Maka qadarnya dengan qadar gajinya, qadar tugasannya, qadar waktu kerjanya, itu qadar. Ada orang yang Allah jadikan dia sebagai seorang isteri ataupun dia mampu berkahwin dengan qadar isteri yang kurus. Dia mampu berkahwin dengan isteri yang mewah, yang kaya. Dia tak berkahwin tapi qadarnya hidupnya lebih kaya daripada orang yang berkahwin. Itu maksudnya tentang qada dan qadar. Maksudnya apa yang Tuhan tentukan dan bagaimana perjalanan Tuhan tentukan. Dengan erti kata lain, apabila kita ditanya oleh anak-anak, semua manusia ini adakah dengan segala perbuatan ini kita melakukan dengan sendiri ataupun digerakkan oleh Allah? Maka jawapannya berdasarkan qada dan qadar. Segala apa yang kita lakukan adalah di dalam takdir Allah. Sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Namun yang kita bertanggungjawab, kita mahu memilih melakukan kebaikan atau keburukan. Hatta kita mencuri, perbuatan mencuri itu adalah dengan kuasa Allah. Hatta kita solat, perbuatan solat itu juga di atas kuasa Allah. Cuma kita nak pilih nak melakukan ibadah atau pilih melakukan maksiat. Maka kita bertanggungjawab dengan apa yang kita pilih. Kalau kita pilih melakukan kebaikan, dapatlah syurga hasil daripada pahala. Kalau kita pilih keburukan, dapatlah neraka hasil daripada dosa. Ini maksudnya kita bertanggungjawab dengan segala apa yang kita buat dalam semua kekuatan dan kemampuan tadi milik Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Itu yang kita faham dan maksud daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita akan bincang pula berkaitan rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Mesti dengan penyaksian asyhadu, aku bersaksi an la ilaha illallah. An tadi pada huruf alif nun tetapi syaddah pada huruf lam. Tak boleh dibaca an la tetapi dibaca alla. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita letakkan wawul ataf wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat-syaratnya. Kalau tidak bersyahadah, mestilah bersyahadah dengan maksud mengimani sepenuhnya perbahasan berkaitan rukun-rukun iman yang kita bincangkan sebentar tadi. Itu tentang konsep syahadah. Melainkan kalimah syahadah ketika azan dan iqamah yang saya selalu tekankan tidak diletakkan wawul ataf. Untuk azan tak letak ataf, untuk iqamah pun tidak diletakkan ataf. Untuk syahadah dalam tasyahud ada ataf. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab itulah dinamakan tasyahud kerana ada penyaksian di penghujungnya. Kadang-kala disebut tahiyat kerana ada penghormatan di awalnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sehingga diakhirkan asyhadu, aku bersaksi, tasyahud dan tahiyah. Boleh kita panggil tahiyah, boleh juga kita panggil tasyahud. Itu yang pertama berkaitan rukun Islam. Islam ini
akan gugur apabila melakukan perkara-perkara yang merosakkan iman. Sama ada pada perbuatan, percakapan ataupun i'tiqad. Apabila dia memperolok-olokkan. Ingat, terdapat 4 perkara yang betul jadi betul, yang bohong pun tetap betul. Dia berpura-pura pun tetap betul. Antaranya agama. Bila ditanya kamu sembahyang ataupun belum, saya bukan orang Islam, maka murtad serta-merta. Ataupun dia membuat lawak, membuat mainan berseluruh, solat tidak wajib lagi untuk saya, maka murtad kafir ia, wal'iyadzubillah. Agama tidak boleh dipermainkan. Yang kedua, tidak boleh main. Kalau main jadi betul, betul lagi lah betul. Iaitu nikah. Apabila seorang wali yang mujibir datang kepada seorang lelaki dengan syaratnya cukup, aku nikahkan kamu dengan anak aku dengan bayaran RM200 tunai. Kawan tu jawab, ucap kabul dan ada 2 saksi. Maka sah pernikahan tadi. Walaupun dia sebut selepas itu aku hanya bergurau. Sebab pernikahan tidak boleh bergurau. Sama juga yang ketiga iaitu perceraian. Tak kala seorang suami berkata kepada isteri, aku cerai kamu. Kemudian dia kata, aku bergurau. Tidak boleh. Kata cerai maka jatuh juga perceraian. 3, tak boleh main. Yang keempat, yang terakhir, yang gurau jadi betul-betul lagi lah betul, rujuk. Bila pisahnya suami isteri dalam talak raj'i, talak yang boleh rujuk. Maka bila dia sebut aku rujuk kamu kembali ataupun ada pendapat, tak kala suami bersetubuh dengan isteri, maka persetubuhan tadi menjadi tanda lambang bagi rujuk untuk pernikahan tersebut. Itu yang kita faham tentang rukun Islam yang pertama, perbahasan ringkas. Yang kedua, kita bincangkan berkaitan dengan mendirikan solat. Solat yang semua sedia maklum daripada kalimahnya doa. Solat itu maknanya doa. Namun di tanah Melayu kita menggunakan bahasa sembahyang. Daripada perkataan sembahan, kata Syaidat Fatani dalam Fatwa Al-Fataniyah. Maka sembahyang itu adalah solat. Solat itu terbahagi kepada 2. Yang pertama solat maktubah, yang termaktub di dalam dalil-dalil. Bermula daripada solat zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Kita tak bermula dengan subuh dahulu. Atas perkiraan kita, solat pertama yang didirikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah solat subuh terlebih dahulu. Solat zuhur terlebih dahulu, bukan solat subuh. Maka susunannya berdasarkan waktu yang dilakukan oleh Nabi. Namun pada sudut keutamaan, maka solat maktubah yang terutama adalah solat fardu Jumaat. Kemudian subuh di pagi Jumaat. Kemudian subuh di pagi lain. Kemudian waktu Isyak. Kemudian waktu Maghrib Zuhur. Kemudian waktu Asar dan terakhir waktu Maghrib. Maghrib adalah waktu terakhir yang teraula untuk solat. Namun subuh di pagi Jumaat. Namun subuh dan Isyak merupakan solat yang terutama. Yang jangan kita tinggal untuk hadir berjamaah. Terutama lagi yang lebih penting adalah solat fardu Jumaat. Itu tentang solat maktubah. Dibahas pula tentang solat nawafil. Solat-solat sunat. Solat-solat sunat terbahagi kepada 3. Solat sunat sunnah. Solat sunat tatawuk dan solat sunat mustahabah. Namun daripada susunan solat sunat yang 3, diutamakan kepada solat sunat yang disunatkan berjemaah. Iaitu solat 2 gerhana. Gerhana matahari dan gerhana bulan. Solat sunat Aidil Adha dan Aidil Fitri. Solat sunat minta hujan istisqa. Solat sunat tarawih di bulan Ramadan. Dan solat sunat witir yang didirikan dalam Ramadan. 7 solat sunat ini sunat didirikan secara berjamaah. Itu tentang keutamaan solat berbanding dengan yang lain. Maka yang ketiga dan yang keempat ini sering diperbahaskan. Antara nak meletakkan zakat terlebih dahulu atau nak meletakkan puasa di bulan Ramadan terlebih dahulu. Manakah perkiraan yang lebih tepat? Menunaikan zakat, membayar zakat ataupun melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana saya selalu berbahas kepada tuan-tuan para pelajar. Surah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tentang surah Al-Alaq. 5 ayat sahaja. Namun surah Al-Alaq tidak dijadikan sebagai surah yang pertama kerana dia turun tidak penuh. Namun surah yang pertama yang penuh adalah surah Al-Fatihah. Demikian juga bila kita bincangkan berkaitan hukum zakat dan puasa. Zakat adalah terlebih dahulu turun berbanding syariat puasa. Namun kerana zakat tidak turun sepenuhnya sehinggalah turun pensyariatan puasa, barulah turun syariat tentang hukum wajib zakat fitrah. Maka kena yang lebih tepat susunannya
melaksanakan puasa Ramadan adalah rukun yang ketiga berbanding menunaikan zakat sebagai rukun yang keempat. Kemudian kita bincang berkaitan mengerjakan haji. Saya harus ingat kepada tuan-tuan para pelajar, menunaikan haji di sini al-hajj bermakna al-umrah. Sebab ada ketika saya belajar tu ada satu kenyataan daripada satu guru bila meletakkan pensyarah ada yang kata umrah itu sunat, haji itu wajib. Ini salah faham yang sangat ketara. Haji dan umrah kedua-duanya wajib sekali seumur hidup berdasarkan kemampuan. Bukan haji saja yang wajib, tetapi haji dan umrah. Sebab itulah orang-orang Malaysia yang tahu tidak mampu untuk pergi berkali-kali ke Makkah Al-Mukarramah, maka sanggup melaksanakan haji tamattu' untuk melaksanakan denda kerana menggabungkan di antara haji dan umrah di dalam satu perbuatan. Itu sebagai tanda betapa wajibnya pelaksanaan haji dan umrah. Jadi daripada kefahaman ini tuan-tuan para pelajar, dapat kita faham dua perkara. 6 daripadanya rukun iman dan 5 daripadanya rukun Islam. Maka kita akan bahas pula berkaitan dengan rukun tasawuf, iaitu hal-hal yang dikaitkan dengan perkara-perkara mahmudah dan hal-hal yang dikaitkan dengan perkara-perkara mazmumah. Yang insya-Allah saya akan bahaskan mungkinlah kalau sempat dalam siri yang keempat ataupun siri yang ketiga. Kita akan cuba perincikan dalam maqam-maqam tasawuf, bermula daripada taubat, zuhud, sabar, wara', fakir, zikir, tawadhu', qana'ah, khauf, raja', ikhlas, syukur, tawakkal, ridha dan mahabbah. Cinta Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Dia seumpama begini. Apabila seseorang itu masuk ke dalam sebuah rumah, dia sebagai seorang gelandangan yang lama telah tidur di tepi-tepi jalan. Apabila dijemput masuk ke dalam sebuah rumah orang kaya yang mewah, yang datuk seri yang hebat, maka ketika dia masuk, supaya dia dapat duduk dengan sebagai tetamu yang terbaik, maka cara yang pertama dia mesti bermula dengan taubat. Dia mesti tidak melakukan sebagaimana apa yang telah dia lakukan ketika dia bersalah dahulu, ketika dia duduk di alam jahiliah dahulu. Kemudian dia bermula dengan cara zuhud. Maka segala apa yang berada di dunia, segala apa yang berada dalam rumah itu bukan miliknya, tetapi milik tuan yang mempunyai rumah. Dia tidak boleh menguasai ataupun merasakan kemilikan kepada harta-harta tersebut. Maka kita bahas tentang sifat zuhud. Kemudian bahas pula tentang sifat sabar. Ketika berada di dalam rumah yang mewah tadi, mungkin dia teringin nak melihat TV, mungkin dia teringin nak bersia-sia di keliling rumah, mungkin dia teringin nak mandi di tempat-tempat yang hebat, tempat-tempat yang masyhur. Namun kerana menyedari akan dia sebagai tetamu, sebagai hamba yang menumpang di atas muka bumi Allah, dia kena sabar. Sabar dengan erti yang 4. Sabar ketika mendapat nikmat, sabar ketika diuji dengan bala, sabar ketika diberikan diuji dengan kesakitan, dan sabar ketika melakukan amal ibadah. Ini 4 laluan sabar yang insya-Allah saya akan bahaskan secara mendalam pada siri yang ketiga ataupun yang keempat, supaya tuan-puan nampak secara asas apa yang kita faham dengan 3 ilmu yang wajib dituntut, 3 ilmu yang wajib dipelajari. Kita mulakan daripada rukun iman, kemudian kita bahas pula tentang rukun Islam, kemudian kita bercakap tentang rukun ihsan. Artinya, kita belajar tentang apa itu telefon. Itu tentang rukun iman. Kita nak mengenal tentang Allah, tentang ketuhanan. Kemudian cara nak menggunakan telefon, nak mendaya telefon. Itu tentang hukum-hukum syariat, hukum Islam. Kemudian rukun tasawuf, macam mana cara nak menyimpan telefon, supaya telefon itu boleh diguna dengan lama, supaya tidak rosak, tahu dia nak cas macam mana. Itu sebagai contoh. Kita menampakkan bahawasanya fardu ain yang asas itu, kita kenal akan Tuhan, kenal akan segala hukum-hukum yang asas, kemudian kita nak beribadah kepadanya. Kemudian kita nak menjaga perkara ibadah tadi supaya tidak tersimpang daripada sifat riya', ujub, takabur dan sum'ah. Itu yang kita akan bahaskan insya-Allah. Maka pada situlah para alim ulama meletakkan ketiga-tiga sumber tadi berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini sebagai pegangan kita, umat manusia. Maka kita belajar yang disebut sebagai ilmu aqidah ataupun ilmu tauhid, ataupun disebut sebagai ilmu usuluddin atau ilmu kalam. Ada juga ulama yang menyatakan tentang hukum fiqah ini. Hukum ibadah ini terbagi kepada 4. Disebutkan tadi uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Manakala hukum fiqah terbahagi juga kepada 4 berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah.
Manakala hukum tasawuf kita bahagikan kepada 3 asasnya. Tapi kita ambil yang bermula dengan 2, perkara mahmudah dan mazmumah. Kita tak bincang lagi tentang aqabah. Sebab kita bicara tentang mahmudah dan mazmumah, kita akan bincang tentang aqabah. Apa-apa perkara yang menghalang kita untuk melakukan sesuatu ibadah. Sebelum melakukan ibadah, ketika melakukan ibadah dan selepas melakukan ibadah. Supaya setiap apa yang kita buat tadi, kembalikan niat hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini secara gambaran asas supaya tuan-puan para pelajar dapat nampak dan dapat faham apa yang kita akan bincangkan tentang pengantar hukum Islam ini. Dan ini saya nak bawakan juga carta ringkas ulama-ulama rujukan utama bagi ilmu fiqh, tauhid dan tasawuf. Semua ilmu-ilmu tadi datang daripada Rasulullah SAW yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bincang tentang Islam, dia adalah hubung kait dengan hukum fiqh. Maka hukum fiqh ni dia terdiri kepada 4 ulama yang masyhur. Ulama mazhab ni banyak, bukan 4 ni, dia banyak. Mazhab ni maknanya daripada perkataan zahaba. Zahaba maknanya pergi. Mazhab tempat pergi ataupun tempat tumpuan ataupun tempat rujukan. Bermula dengan Imam Abu Hanifah dengan mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas dengan mazhab Maliki. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dengan mazhab Syafi'i. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanabilah ataupun Hanbali. Bukan Hambali, Hanbali, Hanabilah. Kalau Hanbali itu imam dalam mazhab Syafi'i juga. Kadang pengistilahan juga. Bila tak teliti, ada orang sebut mazhab Hanbali. Hanbali tidak membuka mazhab. Imam Hanbali di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi mazhab Hanbali, Hanabilah. Dan kita bincang pula berkaitan dengan keimanan. Maka ilmunya adalah ilmu tauhid. Yang mengasaskannya daripada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-dua imam tadi dengan bawakan terutamanya berkaitan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Namun terdapat sedikit perbezaan di antara Imam Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi pada membincangkan sifat 20 ataupun sifat tadi bukan 20. Sifat tadi tidak termasuk dengan kita sebut sebagai sifat-sifat ma'ani. Sifat ma'ani menjadi perbahasan di antara keduanya. Ada yang mengatakan tidak perlu sifat ma'ni. Yang 7 tu kena buang. Maknanya hanya 13 sifat wajib bagi Allah. Sebab sifatnya asal adalah ma'nawiyah. Ma'nawiyah itu yang memperanankan sifat-sifat ketuhanan. Sifat ma'ni hanya balik pada dalil. Namun pada sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat yang berbalik pada dalil itu sifat ma'ani lah yang lebih utama. Maka berbahaslah mereka berdua tentang sama ada 20 sifat wajib bagi Allah ataupun 13 sifat yang wajib bagi Allah. Ini kita akan dalami berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Ini sebagai gambaran. Saya nak menzahirkan kepada tuan-tuan para pelajar betapa luasnya ilmu agama yang kita perlu pelajari supaya tanda kesiapsiagaan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa yang kita buat dalam ibadah tadi sah dan sempurna dan menjadi sebagai satu persembahan yang terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan para pelajar. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ilmu yang dikaitkan dengan tasawuf, itu ihsan. Ilmu tasawuf ni dengan jalan berbagai para ulama yang membahaskannya. Cuma yang popular kita di Malaysia ni dengan jalan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ini seorang budak yang nakal, yang biasa. Tetapi dia kembali kepada Allah tak kala dia sering bermimpi jumpa Nabi SAW. Maka kita membawa yang saya bacakan tadi dengan martabat 15. Anak tangga tasawuf itu adalah dengan jalan Syekh Junaid Al-Baghdadi. Tapi ada juga orang yang nak berpegang kepada sisi Imam Al-Ghazali. Namun sisi tasawuf Imam Al-Ghazali dilihat terlalu ketat dengan syarat-syaratnya. Seumpama syarat sah bagi solat di sisi Imam Al-Ghazali, untuk imam-imam yang lain, cukup syarat sahnya menghadap kiblat, berwuduk, menutup aurat, masuk waktu solat. Tetapi ditambah oleh Imam Ghazali, di antara syarat untuk sahnya sembahyang adalah khusyuk. Tuan-tuan bayangkan sekiranya seseorang itu tidak mampu khusyuk, mana mungkin boleh berada di dalam laluan kelurusan kebenaran Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dengan pegangan kitab Ihya Ulumuddin. Dan ada tambahan-tambahan lain yang kita akan bincang berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan tajuk. Ini adalah ilmu-ilmu tambahan yang terletak dalam keilmuan daripada tauhid, fiqh dan tasawuf. Kalau hadis kita dah bincang, saya pun ada bahas dengan ulum hadis dahulu tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini Ibnu Majah, bukan Najah, Ibnu Majah. Tafsir ada tafsir At-Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kathir dan tafsir Ar-Razi. Ini sesuai berkaitan dengan keutamaan tafsir.
Kemudian tentang perbahasan daripada ulama-ulama ilmu tajwid. Dan saya juga nak gambarkan kepada tuan-puan para pelajar, bila kita bahaskan tadi dengan sifat-sifat tauhid, saya dah baca secara ringkas tentang ketuhanan, beriman kepada malaikat, ya, beriman kepada kitab-kitab yang diwahyukan, beriman kepada para nabi, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Itu perbahasan tentang ilmu akidah. Yang kita juga akan bahas tentang ilmu syariah ataupun fiqh, ilmu kefahaman. Jadi bila saya sebut berkali-kali, kenapa ada lagi pihak-pihak yang cuba kata, kenapa kita nak pakai Imam Syafi'i, kenapa tak pakai Nabi? Maka kita kata, kamu tak faham ke yang kita sebut dengan nama ilmu fiqh? Ilmu fiqh itu adalah ilmu yang datangnya daripada kefahaman Al-Quran dan hadis. Datangnya mazhab, ulama-ulama mazhab ni kerana mereka faham daripada Quran dan hadis. Bukan Imam Syafi'i bawa benda baru yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Sebab itulah statement kenyataan apabila didakwa nak pakai Nabi ataupun mazhab. Maka kita jawab, kamu nak pakai terus Nabi, bahasa Arab pun kamu tak pandai. Kamu nak pakai Nabi macam mana? Kamu asbabul wurud tak tahu, asbabun nuzul kamu tak tahu, dirayah riwayah kamu tak tahu. Bagaimana kamu nak melihat hadis tadi dengan bentuk-bentuknya berbanding imam-imam mazhab yang faqih? Maka mereka mengambil kefahaman daripada Al-Quran dan hadis masuk ke dalam mazhab mereka. Sebab itulah kita mesti bermazhab, kerana kita memandang rendah diri sendiri yang tidak faham kepada hadis. Tetapi masih ada orang yang mendakwa, sebagaimana contoh yang saya selalu bawa, kita semua ingin menjamah ataupun makan ikan segar yang berada di laut. Di laut, ikan-ikan yang berada di laut tengah yang begitu bersih, yang begitu segar. Namun memandangkan keupayaan kita yang tidak ada bot, yang tidak ada minyak nak berbot, yang tak pandai memancing, yang tak pandai tangkap ikan, maka cukuplah kita pergi ke pasar, membeli ikan yang memang mereka tangkap daripada laut. Apabila kita tak mampu terus memandang kepada hadis Nabi, artinya kita pergi kepada mazhab-mazhab yang mengajar di masjid-masjid. Kita dapatkan ikan-ikan di sana, dapatkan ilmu-ilmu di sana. Hakikatnya masih sama, segar juga daripada yang di laut. Cumanya kita tak mampu sebagaimana mampunya para ulama-ulama mujtahid. Maka tolaklah dakwaan orang yang sengaja mengangkat seolah-olah nak pakai hadis Nabi terus, sedangkan kita templak mereka. Kamu tidak bijak untuk menilai hadis. Mana mungkin kamu mampu melihat hadis? Seolah-olah kamu nak baca satu teks sejarah dengan sangkaan kamu sendiri, tanpa daripada pihak yang berautoriti tentang ilmu sejarah. Mesti ada hierarkinya. Maka hierarki untuk ilmu Islam balik kepada ulama-ulama mazhab. Ulama-ulama seperti mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan Maliki yang kita bincangkan tadi, tuan-tuan para penonton. Maka di sini kita akan bahas juga, tuan-tuan, berkaitan dengan hukum syariah ini terbahagi kepada 4 sebenarnya. Ia ada berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Mungkin di sini diletakkan persamaan di antara muamalah itu terbahagi pula kepada 2. Ahwal saksiyah makna munakahah perkahwinan ataupun segala hukum hakam undang-undang, hukum hudud, hukum qisas, takzir dia di dalam muamalah. Sebenarnya pecahannya kepada 4, iaitu ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Itu perbahasan yang kita akan bincang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh, hukum-hukum fiqh. Yang fiqh ni kita sebut daripada awal bermula dengan hukum taharah, hukum macam mana kita nak bersuci, macam mana cara-cara bersiwak. Itu semua dipelajari, itu semua diajar dalam hukum-hukum syariah dalam tajuk ibadah. Kemudian kita bincang juga berkaitan dengan akhlak ataupun tasawuf, yang disebut akhlak khaliq terhadap khaliq dan akhlak dengan makhluk, hubbullah dan hubbun nas. Macam mana sikap kita dengan Tuhan, macam mana sikap kita dengan makhluk Tuhan. Kita bincang tentang taqwa, tentang ikhlas, tentang ketaatan. Maka taqwa yang disebut berminggu-minggu pada setiap kali khutbah dibacakan sebagai gambaran ketakwaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, sebagaimana disebut oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Bagi seseorang yang dibekalkan kekuatan dengan ribuan manusia, dibekalkan dia sebagai orang yang taat kepada Allah dan tidak mau melakukan maksiat, namun dia tidak akan mampu melakukan satu ketakwaan walau seketika dia gagal teliti melakukan perbuatan bukan maksud untuk Tuhan. Arti kata lain, seolah-olah ketakwaan ini setiap masa kita kena buat perkara apa-apa balik kepada Allah. Contoh mudah, kita nak pakai jam. Jam tadi jangan kita pakai sesuka hati. Kita sabitkan dengan hadis. Ada tak hadis Nabi pakai jam? Kita cari, kita tak ada hadis. Ada hadis yang seolah-olah Nabi
pakai pakaian di sebelah kanan. Maka banyak hadis Nabi mengutamakan di sebelah kanan. Maka jam tadi sekurang-kurangnya satu jalan takwa, kita ikut sunnah, pakailah di sebelah kanan. Itu sebagai contoh mudah menampakkan bahawa setiap apa yang kita buat, kita kembalikan kepada Allah dan Rasul sebagai membuktikan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang kita bahaskan untuk kupasan bagi minggu ini, sebagai menggambarkan kita nak jadi Islam yang mukmin muttaqin, kesempurnaan daripada akidah, kesempurnaan dalam bentuk syariah, dan kesempurnaan dalam bentuk akhlak. Dan yang terakhir, saya nak bawakan kepada tuan-tuan para pelajar, agar bila kita faham dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pastikan setiap amal kebaikan yang kita buat, maksud ketakwaan tadi memang kita nak serahkan, memang kita nak kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya macam mana? Segala apa yang kita nak buat, janganlah berdasarkan bahasa mudah, jangan pandai-pandai, jangan buat secara main-main. Rujuklah alim ulama, rujuklah orang yang faqih dalam ilmu agama, agar apa yang kita buat mengesahkan ibadah kita. Segala apa yang kita buat mendapat manfaatnya dari sudut agama, daripada sudut syariat. Sebab segala apa yang kita buatkan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam amal ibadah kita, kita niatkan maksudnya lillahi taala. Kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dah bahaskan ini, kalaulah kita bincang tentang tajuk taharah, kalaulah taharah cara nak menyucikan diri ketika mandi. Saya nak bawa satu contoh. Sebab kita nak fokus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan saya melihat persoalan-persoalan yang berada ketika di masjid, ketika di madrasah, ada soalan-soalan yang ditanya. Apabila ada kecuaian di kalangan manusia yang ketika melaksanakan mandi wajib sebagai contoh, apabila dia selesai mandi wajib tanpa membasuh tapak kakinya yang dikiranya basah, tetapi basah tadi adalah basahan daripada air yang mustakmal yang timpa ke atas lantai, maka dipijak-pijaknya memanglah basah, tetapi dia tidak tersentuh dengan air mutlak, maka mana mungkin mandi wajib tersebut sempurna dan sah. Sebab itulah disebut supaya apa yang kita buat ini ada tunjuk ajar daripada para alim ulama. Kalaulah solat tadi kita nak sah, pastikan wuduk kita sempurna, pastikan mandi wajib kita sempurna. Itu kalau kita bincang tentang tajuk taharah. Kita nak tahu tentang nilai-nilai jenis-jenis najis, macam mana kupasan tentang sifat-sifat najis. Kita perlu tahu tuan-tuan para pelajar. Ini kita juga kena bincang tentang apa yang kita nak kaitkan dengan hukum saum, hukum orang yang berpuasa. Kita sekarang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana dengan hadis Nabi yang berkata tentang yang Nabi sabda, sesiapa yang menipu di bulan Ramadan ketika berpuasa, maka batal puasanya. Sebab pendapat tersebut dipegang oleh Imam Az-Zahiri. Namun Imam dalam mazhab Syafi'i, kita tak pegang pendapat itu batal. Tetapi puasanya sah, tetapi tidak menghasilkan pahala. Dari sudut ganjaran pahala sahaja. Tetapi itu dibincangkan oleh para alim ulama, supaya kita menampakkan sifat-sifatnya dalam beribadah tadi tidak lain tidak bukan untuk kembali idhafat ilallah lillahi ta'ala. Melakukan sesuatu perbuatan, kita kembalikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga kalau kita kaitkan dengan hukum-hukum pada perkara-perkara berkaitan perkahwinan antara suami dan isteri. Dan kadang kalau saya mendapat beberapa aduan daripada soalan-soalan wanita-wanita. Apabila ada di kalangan suami yang selalu memarahi isteri, ada yang sanggup memukul isteri, sedangkan dia lupa isteri yang berada di rumahnya bukanlah anaknya. Sedangkan anak sendiri pun kita tak dibenarkan pukul. Hanya pukul untuk solat, bukan mendera, bukan memarahi. La taghdab. Ini kan pula anak orang, anak mak mertua. Ada saya mendapat berita sehingga isteri mengadu dikejutkan menggunakan kaki. Suami nak ajak jimat, kejut isteri menggunakan kaki. Kejut isteri dengan kasar. Subhanallah. Kenapa begini sikap dalam rumah tangga? Seperti tidak faham dengan sifat kesunahan dalam beribadah, dalam berumah tangga, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Ini yang kita kata, kalau sesuatu perkara tadi
kita tidak sandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala-gala yang dibuat itu pastinya untuk diri, yang diri tadi dinamakan nafsu. Buat untuk keinginan nafsu, bukan buat untuk keinginan Allah dan Rasul. Ini tuan-tuan para pelajar, kita mesti faham. Samalah yang saya akan bincang insya-Allah pada minggu ketiga keempat yang saya katakan tadi, tentang akhlak ataupun sifat-sifat yang kita kembalikan kepada tasawuf. Segala perkara-perkara yang kita bahaskan tentang tasawuf, yang insya-Allah saya akan bawakan dengan beberapa keadaan. Antara keadaan asas bagi seseorang yang faham tentang hukum Islam ini, bila bincang tentang perkara-perkara yang dikaitkan dengan tasawuf, 3 perkara asas yang jangan dilakukan, iaitu yang pertama, jangan cakap banyak, jangan makan banyak, jangan tidur banyak. Kurangkan perkara-perkara yang seperti itu. Kurangkan rehat, kurangkan makan, kurangkan cakap. Ini di antara perkara-perkara yang boleh membawa seseorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibincangkan oleh ulama dalam kitab-kitabnya. Tapi sekarang ni kebanyakan kita suka bercakap dengan sembang kosong. Sedangkan percakapan yang dibenarkan tadi adalah percakapan yang ada sumber-sumbernya daripada hadis. Bercakap perkara-perkara zikrullah, membaca Al-Quran, ataupun perkara-perkara berkaitan dengan hukum hakam dalam bentuk pengajian yang kita belajar pada malam ini. Itu dibenarkan oleh syarak. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Penawar Bagi Hati. Maka dibahaskan tentang bagaimana penggunaan mata, penggunaan telinga, penggunaan mulut yang bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan ketika menciptakan segala makhluk-makhluk ini. Jadi daripada kefahaman ini, kita faham untuk kembalikan sesuatu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain melainkan tuan-puan saya mesti belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Selepas belajar, beramal daripada apa yang kita belajarkan tadi, supaya dengan cara beramal tersebut sahajalah, maka sesuatu ibadah yang kita lakukan itu akan dilihat sempurna, akan dilihat sah pada hukum syarak, tuan-tuan para pelajar. Ini yang sangat-sangat tuan-tuan perlu faham tentang yang kita maksudkan dengan pengantar ilmu Islam yang saya bahaskan pada tuan-tuan pada petang ini, insya-Allah. Baik. Ada apa-apa persoalan untuk perbahasan pada petang ini sebelum saya kupaskan dengan lebih lanjut tentang ini? Kalau ada apa-apa yang nak tanya, yang nak selit. Ada tak apa-apa nak tanya? Ada tak apa-apa nak bincang, nak tanya sebelum kita nak bahas yang lain? Tak ada? Saya terus dengan modul berkaitan dengan akidah lah. Tengok dengan akidah. Kita nak cakap berkaitan dengan modul akidah. InsyaAllah ini modulnya. Kita sentuh sedikit tentang modul akidah. Sebab kita kena bahagikan kepada 4. Mungkin minggu yang pertama, yang kedua saya akan ni akan bincang tentang akidah. Minggu yang kedua tentang kupasan pengantar Islam ni berkaitan dengan hukum syariat atau hukum fiqh. Dan minggu yang ketiga, keempat akan bincang tentang tasawuf, insya-Allah. Dan kita lihat terlebih dahulu tentang ilmu akidah. Baik tuan-tuan para pelajar. Kita terus kepada sifat. Pada sifat 20 kita bincangkan tadi. Yang saya harap semua para pelajar mewajibkan diri sendiri mengingat ataupun menghafal semua dalil-dalil yang dikaitkan dengan sifat 20. Ini bukan semata-mata budak tadika tau, bukan semata-mata budak pra. Kita yang belajar sebagai seorang Islam mukmin yang nak mencapai tahap muttaqin, maka wajib untuk kita kenal 20 sifat ini secara asas. Yang pertama kita akan bincang, tuan-tuan. Kita buka terus kepada sifat 20.